Hai, nama saya Mira. Saya belajar di STKC Cushu. Setiap tahun Islam pasti akan sambut hari raya kan? Sama juga macam saya. Cuma tahun lepas raya saya kalut sangat. Kenapa? Sebab pagi raya tu ada sesuatu yang di luar jangkaan berlaku. Hampir saja bergaduh. Tapi jom kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Adik, kau pakai baju raya ni. Bagus tau. Biarlah adik nak ambil vibe hari raya. Duk tengah susun-susun kuih ni. Cukup dah ke kuih raya tu? Dah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ni kuih apa kak? Yang tu kuih bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, sedangnya bau. Bau ini apa? Di sana. Amira, ada kuih raya di dalam. Amira, 有糕点在里面吗？ Ada mela masuk. Wah, Pak aku. Ini Memang banyak ada kuih raya, ada kacang. boleh makan sekarang? Tak boleh tunggu habis solat raya, lepas tu baru boleh makan. Oh, macam tu. 走，我们去外面。 1, 2, kenapa ni kosong? Semalam ada. Kenapa dia tak makan tadi? Sedihnya. Kenapa kawan-kawan saya makan kuih saya? Kan dah cakap tadi, kuih ni makan lepas korang solat raya. Kakak dengan mak pun tak balik lagi daripada solat raya. Sampai hati diorang kan buat saya macam ni. Dah lah ni kuih favourite saya. Saya letih-letih susu semalam dengan kakak tau. Macam tu jadi orang boleh makan kuih saya. Tak nak kawan dengan diorang dah. Sebab diorang dah bawa macam ni. Adik, kenapa nangis ni? Eba makan tadi. Habis kosong dalam balang ni. Bukan dia orang yang makan. Kakak tadi yang makan. Sebab kakak ingatkan boleh makan dah. Dah, jangan nangis. Jom kita pergi salam raya dengan Mama.
macam inilah baru raya. Saling bermaaf-maafan jika ada pertelingkahan. Saya dah silap percaturan. Saya ingatkan kawan-kawan saya habiskan. Rupa-rupanya kakak sendiri yang makan. Aduh. Tapi muncullah hari ni kan hari raya. Jadi saya pun minta maaf terus dengan mereka. Kami pun makan sambil bergembira. Tak ada perselisihan faham. Kami semua berkawan macam biasa. Indah kan raya ni? Syawal ni mengajar kita untuk sentiasa bermaaf-maafan, tak kira di mana jua. Wah, sedangnya bau. Bau ini apa? Wah, bagian aku